Aku nak kau suruh Adam kahwin dengan Zara secepat yang mungkin. Aku tak nak lambat-lambatkan perkara yang baik. Faham? Tuhan, tolong aku. Lepas Adam kahwin dengan Kak Zara, boleh ibu layan Bella macam anak kandung sendiri? Boleh tak kalau Bella terus panggil ibu? Ibu? Akan rahmatmu, ku imbasi jalan yang berliku, penuh gelap bisa dan harus ku Bapa minta maaf atas apa yang berlaku. Bapa kesal dengan sikap Azman, tak pernah berubah. Adam yang kena minta maaf, Pak.